Banyak tuduhan berlega di media sosial, termasuk daripada individu-individu yang mungkin tidak pun membaca keseluruhan teks perjanjian, tetapi bercakap seolah-olah mereka berada di meja perundingan. Biar saya jawab satu persatu dengan fakta. Pertama, pembelian berjumlah 1 trilion ringgit dari Amerika Syarikat. Senarai perolehan di bawah perjanjian ini bukan perkara baru. Saya ada terangkan pada bulan Ogos yang lepas di Parlimen. Mungkin pada masa itu ahli Parlimen pasti gudang tidak hadir. Tapi tidak mengapa. Saya ulang semula hari ini. Ingin saya tegaskan bahawa komitmen pertimbangan komersial di bawah Seksyen 6 perjanjian ini tiada kena-mengena dengan perbelanjaan kerajaan. Ini adalah kerana pembelian-pembelian yang bakal dilakukan oleh syarikat-syarikat berkenaan merupakan cadangan perolehan sedia ada syarikat dan tidak melibatkan sebarang dana daripada kerajaan. Apa yang kita buat? Kita tanya pada syarikat MNC dan juga JLC di negara ini, apakah perancangan pembelian mereka dari Amerika Syarikat? Dan kita senaraikan semua pemberian tersebut. Kalau tidak ada tarif pun, ya memang mereka akan beli juga kerana ini adalah perolehan yang telah dirancang. Sebagai contoh, pembelian pesawat Boeing oleh Malaysia Aviation Group telah diumumkan pada bulan Mac 2025, jauh lebih awal dari tarikh pengumuman tarif oleh Trump. Samalah juga dengan cadangan perolehan LNG oleh Petronas. Petronas sebenarnya dari dulu lagi membeli LNG dari pelbagai negara, termasuk Amerika Syarikat. Sebelum pengumuman tarikh pun Petronas dah beli LNG dari Amerika Syarikat. Tapi sebab kita tak kerja di Petronas, bila dengar pengumuman saja terus berlompat, sedangkan perkara ini bukan baru. Perolehan ini merupakan sebahagian daripada strategi komersial bagi memastikan kestabilan bekalan serta memenuhi komitmen kontrak domestik dan antarabangsa. Ini bukan arahan politik dari Washington. Ini keputusan komersial Petronas untuk memastikan bekalan stabil, kontrak ditunaikan dan negara tidak berdepan krisis tenaga. Negara berdaulat mesti ada sumber dan pilihan tenaga yang pelbagai. Itu namanya keselamatan tenaga ataupun energy security, bukan kebergantungan.